Salam sejahtera, kawan-kawan. Selamat kembali ke video baru saya. Hari ini, kita fokus pada strategi penggandaan. Baki saya ialah $1,000, jumlah yang rendah, dan saya sedang cuba menggandakannya. Pertama, saya kena pilih pasangan perdagangan yang bagus. Saya cari yang sesuai, dan Intel OTC nampak okey. Saya pilih Intel OTC. Bot hebat ni, kawan-kawan, datang dengan panduan. Kalau korang perlukan PDF, boleh muat turun, tapi saya tak perlu. Ia menerangkan cara berdagang dan apa yang perlu dilakukan. Korang mesti buat akaun Quotex guna pautan rasmi. Cuma klik butang ni untuk ke laman web Quotex, buat akaun baru, dan korang akan dapat isyarat tepat 95% pada akaun langsung. Lepas tu, hantar mesej kepada pasukan sokongan Telegram mereka. Itu je. Sekarang, saya dah pilih pasangan perdagangan Intel OTC. Saya klik, dapatkan isyarat. Korang kena daftar di laman web Quotex dan deposit antara $30 hingga $500. Deposit minimum ialah $30 untuk aktifkan ID korang secara automatik. Tak boleh berdagang dengan akaun kosong, jadi deposit sekurang-kurangnya $30 untuk mula berdagang. Saya klik untuk buka kunci bot, dan ia bagi saya isyarat naik. Saya pilih 1 minit dan letak perdagangan naik. Saya dah letak satu perdagangan untuk 1 minit. Jom tengok hasilnya. Kalau pasaran turun, saya akan guna strategi martingale dan letak perdagangan lain. Kalau perdagangan pertama kalah, saya akan menang pada yang kedua. Kalau perdagangan bot menang, saya akan dapat untung besar. Itu strategi peribadi saya, dan korang boleh ikut kalau berminat. Jom tengok, ya, perdagangan pertama saya menang, dan yang kedua dalam posisi bagus. Pasaran tengah naik kuat, dan saya berada di tempat yang hebat. Mungkin saya akan menang perdagangan ni juga. Ya, saya menang kedua-dua perdagangan. Sekarang, kalau korang rasa ini berisiko, korang boleh tukar pasangan perdagangan. Saya pun rasa berisiko, jadi saya tukar. Saya kena pilih pasangan perdagangan baru. Saya pergi ke Bitcoin. Tengoklah. Ini bukan pasaran yang bagus. Saya akan kekal dengan pasangan perdagangan ni buat masa sekarang. Isyarat seterusnya ialah isyarat naik, jadi saya tetapkan masa lilin pada 1 minit. Kalau ada soalan, korang boleh hubungi saya terus melalui Telegram. Pautan Telegram saya ada dalam penerangan video. Hantar mesej kepada saya, dan saya akan balas segera. Saya suka tolong orang dan selalu kongsi rahsia di saluran YouTube saya. Langgan saluran YouTube saya untuk lebih banyak video. Saya selalu kongsi rahsia perdagangan. Bila guna pasangan perdagangan, korang tak perlu banyak pengetahuan, cuma ikut isyarat bot dan letak perdagangan korang. Itu je. Tengok, 3 perdagangan saya berturut-turut menang. Saya cuma guna bot ni, bukan pengetahuan saya sendiri. Guna bot ni dan buat duit. Kalau korang langgan saluran YouTube saya dan video ni cecah 2,000 tontonan, saya akan adakan giveaway $5,000 untuk 10 pelanggan yang dipilih secara rawak. Cuma langgan saluran dan tunggu video ni sampai 2,000 tontonan. Prosesnya senang je, cuma langgan, tu je. Tak perlu suka atau komen.